Okay, Assalamualaikum kelas. Baca doa. Allahumma ftah alaina hikmatan wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, duduk. Okey, kelas. Duduk dalam keadaan tenang, berdiri tegak. Hari ni kita nak belajar apa? Ya ke? Okey, kelas. Okey, hari ni hari apa? Berapa hari bulan? 22 hari bulan. 5. Bila nak exam? Bahagia haji. Okey, berbalik kepada pengajaran kita hari ni. Hari ni kita nak belajar apa? Tak tahu kan? Tahu tak? Tak tahu. Okey. Okey, nak tengok video tak? Nak? Alright. Jap, sebelum tengok video, perhatikan betul-betul video ni dan tengok apa perkaitan kita dengan pembelajaran kita hari ini. Boleh? Alright. Okay, go. Alah, aku bukannya buang air besar. Aku cuma buang air kecil ajalah. Dah, kau tak berani tinjak ke? Tinjak tu apa pula? Macam mana kau nak solat ni? Tinjak aku tak tahu. Aku bukan tak tahu. Tapi boleh belajar lagi. Jangan aja tu. Okey. Faham ke tak? Faham dah? Saya baru nak tunjuk video lain lagi. Okey. Apa yang awak dapat belajar daripada video ni? Kencing tak bah? Lagi? Pengah? Apa kaitan dengan pembelajaran kita hari ni? Insting? Saya nak tanya awak, kenapa? Okey. Okey guys. Mengapa penting untuk kita melakukan istinja dengan cara yang betul walaupun tak ada orang tengok pun dengan kita istinja? Kenapa? Walaupun tak ada orang nampak kita istinja, tapi kenapa penting? Sebab untuk untuk bersuci daripada kekotoran. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar istinja suatu tuntutan. Okey, sebelum tu kita tengok apa objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu akan dapat tahu maksud, hukum, dalil serta alat-alat. Okey, yang kedua, melakukan. Okey, nanti kita akan tengok, awak tengok saya dulu beristinja dengan alat-alat istinja dan kamu akan buat pula, boleh? Yang ketiga, menjelaskan
Dan yang keempat. Ada modal hajat. Dan keempat-empat ni kamu akan kuasai hari ini. Boleh? Okey, yang pertama. Masa. Saling pinjam. Okey. Stop. Sekejap. Sebelum ni istinja ni apa? Siapa yang tak tahu apa maksud istinja? Ha? Istinja ni sejak dari kecil lagi, pelajaran kita hari ni sejak dari kecil lagi mak ayah kita ajar cara macam mana nak istinja. Sebelum tu kita tengok dari segi bahasa. Apa? Dari segi istilah. Okey, istinja ni kita nak hilangkan najis, nak hilangkan kekotoran yang keluar daripada kubul atau Okey. Okey. Penting ke istinja ni? Hukum dia apa? Hukum dia? Contohnya, kalau kita tak nak solat pun lagi, tak masuk waktu solat pun lagi, hukum dia wajib ke tak kalau kita? Ha? Tetap. Contoh macam ni situasi dia. Kamu nak kencing dekat tepi jalan. Waktu time tu pukul 10 pagi. Kamu nak kencing lepas tu kamu pun kencing tepi jalan macam dalam video tadi. Lepas tu kamu tak basuh. Ha, sedangkan kamu tak nak solat pun dengan niat saya tak nak basuh lah sebab saya tak nak solat lagi. Sebab tak masuk waktu solat lagi. Apa hukum dengan situasi itu? Tetap berdosa dan hukumnya tetap wajib. Walaupun kita nak beribadah ataupun tidak, kita tetap wajib beristinja. Okey, apa dalil wajib istinja tu? Seorang baca, bangun, angkat tangan. Siapa nak baca? Okey, bangun. Anak nama Ibn Golakan Nabi. Okey, Iza Yastanji. Okey, apa maksud dia? Anas bin Malik berkata, jika Nabi SAW keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawakan bekas berisi air, yakni agar baginda dapat beristinja dengannya. Okey, bagus. Okey, duduk, bagus. Okey, Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengajar kita untuk beristinja. Walaupun zaman dulu air ni sangat terhad. Kalau zaman sekarang nak kencing je ada RNR, ada kemudahan, ada air lagi. Ha, cacing minyak. Okey. Nanti persoalan nanti kita akan jawab. Okey, senyap semua. Duduk dalam keadaan tenang. Kita tengok maksud dia. Okey, Anas bin Malik berkata, kalau Nabi Muhammad sallallahu keluar untuk qada hajat. Apa maksud keluar untuk qada hajat ni? Keluar untuk urusannya. Lepas tu kalau Nabi nak qada hajat iaitu dengan nak kencing atau nak membuang air besar, maka aku dan budak suruhanku akan membawakan bekas berisi air, yakni agar baginda dapat beristinja dengannya. Okey. Dalil firman Allah. Apa dia firman Allah Subhanahu Wa Taala? Baca. Mizan baca. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Okey, maksud dia apa?
Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Surah Al-Taubah. Okey, Allah sangat suka dengan orang yang membersihkan. Okey, even dengan pembelajaran kita semalam pun, kita belajar apa semalam? Era masyarakat jahiliah pun menjaga kebersihan. Apatah lagi kita masyarakat umat Islam, umat Nabi Muhammad. Okey, boleh faham dah? Apa hukum dengan dalilnya? Boleh faham? Okey. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang alat-alat. Okey, sebelum tu, semalam saya ada bagi pesanan bawa alat-alat istinja. Siapa bawa? Sila tunjukkan. Lagi. Okey. Okey, duduk. Okey, stop. Okey, bagus. Kita belajar dulu apa alat-alat istinja. Alat istinja ni bukan semua alat kita boleh beristinja. Yang pertama, apa yang diharuskan? Lagi? Apa yang diharamkan? Apa benda mulia tu? Al-Quran. Lagi? Sejadah. Lagi? Kain semaya. Lagi? Contohnya kalau gelang emas, boleh ke tak? Yang berbahaya contohnya paku, pisau. Lagi? Parang. Buluh saja. Buluh. Kejap. Buluh benda kesat ke tidak? Dia? Pokok getah. Okey. Seterusnya, yang diharamkan alat yang bernajis. Contohnya? Pampers air kencing baby. Lagi? Contohnya dekat tepi jalan. Lagi? Tahi lembu. Ada juga. Tahi lembu kan benda kering, benda kesat. Boleh ke tak? Tak boleh. Okey. Tadi air mutlak termasuk dengan apa? Alat yang boleh diistinja. Air mutlak kita ada berapa? Yang pertama. Lagi? Okey. Jaga adab. Okey, benda kesat. Lagi? Contohnya, siapa bawa daun kering? Daun kering termasuk dalam benda kesat. Lagi? Ni? Tisu boleh? Beris. Siapa lagi bawa apa lagi? Bawa batu. Lagi? Bawa kain. Ni bawa apa? Daun. Kenapa bawa daun? Okey. Okey, kita teruskan pembelajaran kita lagi. Awak bawa apa? Bawa air. Air apa tu? Okey, bila kita dah faham dah apa alat-alat istinja, kita nak kuis tak? Siapa nak jawab? Okey, seorang je tu. Okey. Jangan orang yang sama. Yang ketiga. Boleh pula. Cepat bangun. Okey. Sekejap. Kita record ni. Duduk dulu. Okey, cepat jawab.
Okey, semua betul. Kita tengok satu persatu apa yang kawan kamu jawab tadi. Apa ni? Betul ke salah? Betul. Okey. Yang ni apa? Air laut. Air adalah alat istinja, betul? Yang ketiga? Betul. Betul? Apa ni? Pasir adalah alat istinja, betul ke? Okey. Kita terus kepada pembelajaran kita. Oh, tak boleh. Okey. Lepas kita dah belajar maksud, hukum dan dalil, kita dapat belajar pula kepentingan kepentingan apa? Apa kepentingan istinja? Yang pertama. Lagi? Lagi? Habira? Okey, kepentingan istinja ialah dapat pahala. Lepas tu ibadah sah dan dikasihi Allah. Okey, seterusnya terhindar daripada lagi, kalau terhindar daripada penyakit apa? Dan memberi Okey. Dalam exam nanti soalan ni macam ni lah. Kepentingan istinja. Imran dan keluarganya di sebuah hentian rehat. Tapi mendapati tiada air disediakan dan tiada alat air untuk beristinja. Oleh kerana tergesa-gesa, dia terus masuk ke dalam kereta dan tidak membersihkan diri. Lagi? Pada pendapat kamu, apakah kepentingan istinja yang dapat kamu pelajari daripada situasi ini? Okey, apa jawapannya? Apa jawapan dia? Pada pendapat saya. Pada saya, kepentingan istinja adalah kepentingan istinja yang hukumnya wajib dapat saya pelajari. Kepentingan istinja. Okey, sebelum tu soalan kebat ni dia kena ada apa kalau nak jawab dia? 5 perkara. Yang pertama kena ada isi. Lepas tu huraian lagi. Huraian ni dia kena ada 2. Huraian pendek dan huraian panjang. Lepas tu contoh. Lepas tu dah lah isinya. Kesimpulan. Dah lah kesimpulan tu merangkumi penuh. Okey, siapa nak jawab isi? Kenapa? Apakah kepentingan istinja yang dapat kamu pelajari hari ini? Ialah untuk apa? Siapa jawab membersihkan? Okey. Nombor 1, apa jawapan tadi? Membersihkan daripada
Okey, huraian daripada membersihkan diri daripada kekotoran ni. Huraiannya, kita perlulah membersihkan diri kekotoran kerana kenapa? Ini wajib. Nanti dulu, jawab macam ni dulu. Bagi mengelakkan apa? Penyakit. Okey, huraian panjang pula. Apa huraian daripada mengelakkan penyakit ni? Cepat. Okey, kita tengok situasi Imran tadi. Imran, situasi dia macam mana? Dia tiada, ya. Tapi tidak ada air. Ha. Okey, kita nak membersihkan diri daripada kekotoran. Hal ini kerana bagi mengelakkan penyakit dan okey, lagi? Okey, selain bagi mengelakkan penyakit juga. Apa lagi? Ha. Okey, oleh itu kita perlu membersihkan diri bagi menyempurnakan ibadah. Contohnya apa? Nanti kamu panjangkan lagi ni ayat ni. Okey, nombor 4. Contoh. Sebagai contoh, kita perlu beristinja. Kerana hukumnya adalah wajib. Kita perlu istinja kerana hukumnya wajib. Okey, nombor 5. Apa situasi tadi? Imran nak buang air kecil tapi tak ada air. Okey. Kesimpulannya apa? Istinja amat penting dalam kehidupan seharian untuk membersihkan diri daripada kekotoran dan untuk menyempurnakan ibadah solat supaya hidup kita aman dan damai dunia dan akhirat. Okey, bagus. Skor apa dah? Okey, next. Okey, syarat-syarat beristinja dengan benda kesat. Okey. Apa syarat-syarat istinja dengan benda kesat? Alat suci bersih kering. Alat mestilah suci, bersih dan Kering. lepas tu najis belum? Kering. Lepas tu najis tidak? Dan tiada najis lain yang melekat. Apa bahan haram istinja? Bahan yang tulis ayat Al-Quran, hadis nama Allah. Tak boleh. Oh ya. Okey, ni juga menggunakan batu atau benda kesat. Okey, hari ni saya akan tunjuk cara untuk beristinja. Ada 3. Kelas, fokus. Cara istinja ada 3. Batu dan air. Guna batu dan siapa bawa air tadi? Ayo. Siapa bawa batu? Mari. Mari ke depan batu. Satu lagi. Ada berapa batu lagi? Satu lagi. Lagi. Tak ada dah? Okey, duduk. Mari saya tunjuk dulu cara nanti kamu akan buat. Okey, duduk Mizan.
Okey, yang pertama. Menggunakan batu. Kelas. Yang pertama apa? Menggunakan batu dan air itu lebih afdal. Caranya macam mana? Okey, yang pertama contohnya. Contoh awak tengok nanti awak akan buat. Okey, batu ni ni contohnya apa ni? Contohnya bayi. Contoh adik kamu berumur 5 tahun ataupun 10 tahun ni. Duduk Mizan. Okey. Adik kamu terkencing. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Yang pertama, kita kena guna batu dulu. Boleh? Boleh. Guna batu, basuh batu. Jangan buang dulu najis ni. Buang najis. Batu ni dia kena jangan batu yang kotor, jangan batu yang berbahaya. Lepas tu batu ni juga dia kena ada 3 bucu, 3 permukaan. Contoh 1, 2, 3. Lebih pun boleh. Okey. Kita basuh ni berapa kali? 3. Lebih semolek-moleknya 3 kali. Sekali. Okey, buang dah tu sampah. Sekali lagi. Buang dah. Jangan sekali ni selek ke lain pula. Sekali buang. Lepas tu yang ketiga. Buang. Lepas tu baru basuh dengan air mutlak. Boleh? Okey, ini cara yang pertama. Basuh dengan air mutlak. Boleh? Kenapa kita kena guna batu dulu? Okey, kedua-dua perkara ni lebih afdal. Okey, lepas tu batu ni juga kenapa kita tak guna air terus? Sebab zaman dulu air ni sangat terhad. Okey, bagus. Okey, yang kedua pula. Guna air. Kita terus basuh dengan air je. Macam kebiasaan kita buat sekarang. Terus basuh dengan air sehingga diyakini bersih. Dan yang ketiga. Okey, yang ketiga ni bayangkan kamu tak ada Air batu. tak ada air dekat kawasan kamu. Jadi macam mana nak beristinja? Guna batu? Ataupun benda besar. Macam mana? Dengan cara macam tadi juga. Macam contoh kita guna selain batu, kita guna tisu. Mana tisu? Okey. Guna tisu ni kurangnya 3 tisu boleh guna. Sekali buang. Sekali lagi buang tisu. Sekali lagi baru buang. Sehingga diyakini bersih. Okey, faham? Kalau faham siapa nak buat? Saya bahagi pada 3 kumpulan. Kumpulan pertama dulu, okey. Atau 2 orang mari. Cepat, masa berlalu. Sekali lagi. Bangun. Okey. Masuk. Okey, saya bagi situasi dekat kamu. Bayangkan. Yang lain fokus. Okey. Kelas. Nasati dulu. Bayangkan kamu dalam keadaan situasi tiada air. Situasi tiada air dan kamu berada dalam hutan. Lepas tu yang ada hanyalah daun kering sahaja. Daun kering. Macam mana nak gunanya? Mula-mula ini bintang sebagai contoh ya guys. Lepas tu ambil daun kering. Mana muka you? Yang lain fokus. Jangan bersembang. Ambil lagu ni. Selek lagu ni. Lepas tu buat. Lepas tu ambil lain pula. Yang keberapa tu? Kedua. Okey. Siapa bersih? Ketiga dah. Ketiga. Ni yang ketiga. Tak ada dah.
Mana mic aku? Ni. Lepas tu bersih. Okey. Bagus. Terangkan apa dia buat tadi. Bagi tahu je. Yang pertama dia guna. Okey, siapa nak bantu? Ha. Ayat kan? Awak royak. Apa yang awak buat tadi? Langkah pertama, langkah kedua. Pertama, mula sini. Okey. Langkah pertama ni, ambil daun kering. Lepas tu, select sini. Ha. Sapu. Apa ke tempat? Sapu ke tempat. Ya ada Ada najis. Yang ada najis. Lagi? Okey. Lepas tu. Okey. Buat 3 kali sampai bersih. Sampai diyakini bersih. Okey, kumpulan seterusnya. Ni pula. Kumpulan dekat sini. Siapa nak bangun? Cepat. Cepatlah bangun. Cepat masa. Cepat. Okey, bangun. Saya kira sampai 3. Okey, siapa yang berani keluar tadi saya bagi coklat. Ha. Bagi ganjaran barulah. Ha. Duduk. Okey, bertenang. Tenang wahai. Okey, situasinya. Okey, kelas. Situasinya kamu berada dekat asrama. Dan dekat asrama kamu tu ada air dan ada batu. Macam mana? Okey. Macam mana cara beristinja guna air dan batu? Nak batu. Mula-mula ambil batu. Panjang tu. Kulit kayu. Okey. Yang lain senyap. Tengok kawan kamu buat. Mula-mula ambil batu, batu sapu-sapu. Lepas tu ambil batu. Ambil batu yang kedua sapu-sapu. Okey. Lepas tu ambil pulak ketiga sapu-sapu. Lepas Sampai tu? WC. Lepas tu ambil air. Basuh Basuh sampai WC. sampai diyakini. WC. Okey, betul ke tak kawan-kawan bagi tahu? Betul. Okey nah. Terima kasih. Mana mic? Okey, duduk. Kumpulan ketiga bangun. Aku joyak. Okey, situasinya. Bayangkan kamu dekat tapak perkemahan. Kamu dekat tapak perkemahan. Hanya ada guys, senyap. Kamu dekat tempat perkemahan hanya ada tisu je. Tisu dan daun kering. Ha, macam mana cara nak membersihkan kotoran kamu? Okey. Okey, tunjuk. Ya. Mula-mula ambil daun kering. Lepas tu sapu kat jubur dia. Yang lain senyap. Mula-mula sapukan daun kering di tempat Yang ada najis. yang najis keluar. Okey. Najis keluar. Okey, next. Sapukan sapu lagi. Berapa kali sapu? Okey, lagi. Sekali lagi. Okey. Dah siap. Lepas Lepas tu tu Guna tisu. nak lagi bersih guna guna tisu. tisu.
Okey. Ha. Ikut macam apa? Oh, habis dah. Okey, apa kepentingan kamu buat semua tu? Untuk membersihkan diri daripada kotoran. Membersih selain jawapan tu, saya nak jawapan lain. Untuk mensucikan diri. Untuk Untuk solat sempurna. kalau kita tak basuh kekotoran kita, apa terjadi kepada diri kita? Penyakit. Kawan kita nak berkawan tak? Tak nak. Sebab Jadi pepin lah. okey. Nak makan nak. Okey, duduk. Terima kasih. Bersekelas dah. Oi. Duduk dulu. Salah. Ambil dengan tangan kanan. Terima kasih Ustazah. Cakap apa? Terima kasih Ustazah. Okey, next kita belajar apa pula? Kejap, apa ni ada lagi? Okey. Selepas kita siap membasuh semua, semasa kita membasuh ataupun sebelum kita membasuh, istinja, membasuh kekotoran kita, kita perlulah ada adab. Okey. Adab yang pertama, adab qada hajat. Adab yang pertama apa? Contohnya? Macam contoh kamu dekat dalam tandas, kamu dekat ni nak balik dekat rumah, kamu galah beg. Lepas tu tiba-tiba nak terkencing. Lepas tu beg tu boleh bawa masuk tak? Boleh. Sebab ada buku. siapa pernah buat masuk? Masa sekarang kamu dah tingkatan Sa'id. Astagfirullah. Duduk dalam keadaan tenang. Okey. Yang pertama, kita tak boleh membawa sesuatu yang yang kedua. Apa doa masuk tandas? Lagi? Memakai apa dia? Masuk Adab yang ketiga apa? memakai slipper dan menutup kepala. Kepala kan? Siapa pernah belajar dekat pasti? Masa dekat pasti, seriti. Okey, dekat sana dah belajar. Okey, senang cerita masa kamu kecil, kamu dibagi tahu tak adab nak masuk tandas macam mana? Kena pakai selipar, lepas tu kena tutup kepala sebab tak nak bagi syaitan berak atas kepala. Okey. Nanti lepas ni kalau nak masuk tandas kena tutup kepala. Okey. Melangkah masuk dengan kenapa kita kena masuk tandas masuk kaki kiri? Sebab tempat syaitan. Okey, yang kelima. Menjaga, mencangkun dan berhati. Lepas tu tidak apa maksud? Duduk dalam keadaan tegak. Macam mana kalau kita tandas dalam keadaan tu, macam contoh dekat tandas tu dia menghadap kiblat. Macam mana kita nak buang air kencing ataupun air besar? Kita palingkan. Okey, bagus. Dekat luar negara kita lagilah kena berhati. Okey, faham adab qada hajat. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu tadi saya terlupa. Semasa kamu nak membasuh tu, kamu janganlah duduk kamu terus basuh, kena terus buang dalam tong sampah dan jangan buang dekat merata-rata. Sebab kita kena jaga kebersihan. Okey, bila dah faham, kita nak main. Nak? Okey. Sekejap.
1, 2, 3, 4, 5. 5 kumpulan, boleh? Saya bahagikan kepada kumpulan. Kita main game ni. Kumpulan yang pertama. Wakil dari kumpulan pertama. Duduk, semua duduk dulu. Okey. Okey, cara permainan dia, kamu pusing, lepas tu kalau dapat merah saya akan bagi. Oh ya Allah Taala, ambil. Saya akan bagi soalan. Warna lain pun dapat. Cuma atas soalan kamu dapat soalan senang. Okey, pusing. Putih. Okey, ya. Okey, duduk. Yang lain duduk dulu. Okey, duduk. Cuba jawab dalam kumpulan. Jawab dengan 5 rumusan tadi. 5 rumus tadi apa? Isi, huraian, pendek, huraian panjang, contoh dan jawab. Sekarang, okey, kumpulan 2. Okey. Jawab dalam kumpulan. Cepat. Kamu main depan. Cepat. Orange. Okey, lagi. Dapat apa? Merah ke kuning? Nah, kuning. Okey. Last. Alright, warna pink. Oh, saya tak ni tadi warna pink. Tak ada yang jatuh dah. Hai, ni warna merah. Oh, paling senang. Okey, duduk, jawab. Saya bagi masa sekarang pukul berapa? Okey, saya bagi masa 5 minit je, boleh? Awak jawab. Mana? Memaparkan rakan-rakannya. Tahu tak macam mana nak jawab tadi? Tahu? Dekat soalan tu, siapa yang dapat soalan situasi ataupun soalan kebat, kamu kena ada isi, huraian, contoh, Kesimpulan. Okey, jawab. Bekerja dalam kumpulan. Ni jawab. Okey, Sada. Kerja dalam kumpulan. Mari sini. Awak dah main letih ni. Bangun. Yang tu nyatakan je. Senaraikan dua adab qada hajat. Yang pertama apa tadi? Masuk tandas dengan kaki kanan, kaki kiri. Macam tu lah. Siapa lagi? Ni kena itulah cara nak menegur. Cara tegur. Tulis dulu. Siapa? Tak baca doa. Masuk tandas boleh baca bismillah ke tak? Boleh? Sebelum.
Okey. Sarah. Dekat mana dah? Mahal tu. Okey, tidak wajar. Lepas tu isi pendek. Kita tidak boleh memandang ringan tentang adab qada hajat. Lepas tu titik. Hal ini kerana. Lepas tu baru huraian yang kedua. Alright. Okey kelas, semua dah siap ke? Okey, duduk dalam keadaan tegak. Kita belum habis lagi pembelajaran kita hari ini. Okey, kumpulan yang pertama. Siapa nak dulu? Okey, bangun. Ni dulu. Orang yang sama je. Yang belakang mana juga. Ni menyala dok ni. Contohnya. Mana mic? Ada satu lagi. Ni. Alright. Dengar jawapan. Baca dulu soalan. Apa soalan yang awak dapat? Ini aku aktif. Senaraikan dua adab qada hajat. Apa adab yang pertama? Masuk ke tandas menggunakan kaki kiri. Lepas tu? Kedua, baca doa sebelum masuk ke tandas. Cepatlah. Yang kedua? Baca doa sebelum masuk ke tandas. Membaca doa sebelum Masuk ke tandas. Okey, kalau dalam exam kalau dapat soalan macam ni sebagai bonus lah sebab kamu hanya nyatakan sahaja. Okey, betul ke tak jawapan tadi? Betul duduk. Kumpulan seterusnya. Tahu dah ni video tu boleh. Lepas cegan dah ni. Isu basah dah. Okey, kelas fokus. Nyacok. No. Soalannya macam mana? Tengok takut dah. Boleh tengok ke? Baca soalan dulu. Oh ya siap-siap dah yang ni buat deh. Bangun. Adakah beristinja tidak Kelas, saya tengok semua tak fokus. beristinja dengan tisu basah Sekejap, yang bersih ulang sudah balik mencukupi soalan. berkat? Adakah beristinja dengan tisu basah? Beristijak dengan tisu basah yang bersih sudah mencukupi berikan hujah berdasarkan syariat dan logik. Baca. Okey, soalan dia apa kelas? Baca. Adakah beristinja dengan tisu basah yang bersih sudah mencukupi? Berikan hujah berdasarkan syariat dan logik. Okey, guna tisu basah yang bersih sudah mencukupi. Boleh ke? Kita dengar jawapannya. Tisu basah dilarang untuk beristinja atau sebelum itu menggunakan alatan yang kering dahulu sebelum menggunakan alat-alatan yang basah. Dia ni buat sorang dia jawab saya. Contohnya daun kering. apa benda tisu pula kering. daun keringnya? Tadi cerita pasal tisu basah. Contohnya kita perlulah menggunakan tisu kering dahulu. Tisu kering dahulu. Buat apa tu? Sebelum menggunakan tisu? Sebelum menggunakan tisu yang basah. Okey. Lepas tu kesimpulannya? Kesimpulannya kita perlu menggunakan alat-alatan yang kering dahulu. Alright. Sebelum menggunakan alat-alatan yang basah. Okey. Boleh ke tak guna tisu basah? Tak boleh, melainkan kita dahului dengan alatan kering dahulu. Okey, bagus. Duduk. Next, kumpulan. Okey, duduk cepat. Masa kamu dah nak habis dah ni.
Okay, stop. Okay, Mizan duduk. Alright, baca soalannya. Seorang pelajar memuat naik video lucu di TikTok memaparkan rakan-rakannya meniru gaya orang masuk tanah sambil membuat lawak. Orang lelaki dengar tak? Video itu menjadi Ulang semula. Seorang pelajar memuat naik video lucu di TikTok memaparkan rakan-rakannya meniru gaya orang masuk tanda sambil membuat lawak. Video itu menjadi tular. Soalan, adakah tindakan tersebut wajar? Apakah kesan jika masyarakat memandang ringan tentang adab qada hajat hanya kerana hiburan? Apa dia soalannya? Okey, dalam kalangan kamu ni ramai yang upload dekat social media. Okey. Jadi okey, soalan dia macam ni. Adakah tindakan tersebut Apakah tindakan dengar fokus. Apakah tindakan seseorang yang memuat naik video lucu yang memaparkan meniru gaya orang masuk tanda sambil buat lawak? Apakah tindakan tersebut wajar? Okey, dengar jawapannya. Okey, ingat Bible. Dengar jawapan. Dengar kelas jawapannya. Tidak wajar kerana hal ini. Buat apa tu? Okey, baca. Apa jawapan kamu? Tidak wajar kerana hal ini kita tidak boleh memandang ringan tentang tentang adab qada hajat dan tidak boleh dibuat hiburan. Oleh itu adab dan kebersihan yang dijadikan bahan ejekan dan hilang rasa hormat terhadap agama kita. Lagi? Contohnya Tertekan. Contohnya, kalau reaksi penonton kalau tengok video macam ni? Rasa akan Islam akan dipandang hina, dipandang rendah. Jadi contohnya penonton yang meniru aksi lucu itu mungkin fokus. Mungkin mula menganggap adab dalam Islam tidak penting. Sedangkan kita harus mementingkan kebersihan, mementingkan adab. Okey, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita Perlulah menjaga kebersihan diri. Okey, kesimpulannya walaupun hiburan itu menyeronokkan, tetapi kita perlulah menjaga adab. Kita tidak boleh mempermainkan agama. Mempermainkan agama, mempersendakan agama kerana Allah tidak suka. Okey, bagus. Okey ni. Ayo ni. Ni goreng. Tiga orang. Ni dulu. Tapi bebe. Siapa ni? Dapat dah okey buat. Okey. Fokus dengan soalan dia. Ali menyertai Dengar sikit. Jatuh ni. Yang lain senyap dan dengar. Apa soalannya? Gana. Baca. Ali menyertai apa ni? Ekspedisi apa ni? Mendaki bukit yang mana? Macam mana? Yang dianjurkan oleh sekolahnya. Semasa dalam perjalanan, Ali ingin qada hajat. Namun malangnya tiada sumber air di kawasan berdekatan. Cadangan tindakan yang wajar Ali lakukan. Apa situasi jangan berbual? Apa situasi Ali tadi? Situasi Ali, dia nak pergi qada tapi tak ada air. Jadi gana. Ali duduk dekat daki. Tahu. Ali duduk dekat mana? Ali duduk dekat mana tadi? Ali duduk dekat bukit. Kaki bukit dan kalau nak lepas tu Ali terkencing. Lepas tu Bukit Ali tak kencing lagi. tak pergi. Ha. Dia nak pergi. Dia nak pergi qada Ha. hajat. Lepas tu tak ada
Okey, apa tindakan Ali? Pada pendapat saya, Ali harus mencari sesuatu benda kesat, contohnya daun dan batu. Antara alat-alat istinja yang ingin ialah kulit, kayu, tisu, air mutlak dan lain-lain. Okey. Ali boleh menggunakan bahan tersebut untuk beristinja. Faham ke tak jawapan dia? Tak. Apa situasi Ali tadi? Okey. Apa? Ali perlulah mencari bahan alat istinja yang lain selain air. Apa alat istinja air selain air? Daun, batu. Daun kering, batu lagi. Daun ada tisu. Okey, huraian dia macam mana? Huraian dia macam mana? Lain tu kan? Okey, Islam menggalak Ali haruslah perlu mencari alat-alat lain selain air untuk membersihkan diri. Jadi hal ini kerana huraian pendek. Hal ini kerana kena kita perlulah untuk suci daripada kekotoran, kita tidak perlu hanya menggunakan air sahaja. Islam membenarkan menggunakan alat-alat yang lain juga. Okey, seterusnya sebagai contoh Ali boleh menggunakan apa? menggunakan daun, Daun kering, lagi batu, lagi kayu kering. Okey. Okey, kesimpulannya dalam keadaan Ali tiada air tadi, Ali boleh menggunakan kelonggaran yang diberikan syariat Islam, iaitu untuk menjaga kebersihan dan untuk menjaga ibadah dengan sempurna. Boleh jawab tak kita dalam exam nanti? Boleh susah. InsyaAllah. Okey, next kumpulan last. Araina. Duduk. Berapa dah? 12.5. Ni buku apa ni? 12.5. Okey, kita tutup. Okey, duduk. Okey, kesimpulannya. Okey, jap, kelas. Okey, kesimpulannya apa yang awak dapat belajar hari ni? Cara berstinja dan adab. Kodok adat. Okey. Lepas ni kalau tak ada air, kamu dah boleh guna alat-alat lain. Jangan guna alasan tak ada air, tak boleh tak boleh beribadah. Okey, siapa nak bagi kesimpulan terakhir? Kakak je. Okey, baca. Beri kesimpulan. Mula. Cepatlah, cepat masa matematik pula ni. Mana? Kesimpulannya kita hendaklah menjaga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Kita tidak boleh bangun. tidak membawa masuk sesuatu yang dimuliakan ke dalam tandas. Membaca doa sebelum masuk ke dalam tandas. Lagi? Memakai selipar dan menutup kepala. Lagi? Melangkah masuk menggunakan kaki kiri. Menjaga aurat hingga sampai ke tempat membuang air. Okey, duduk. Bagus. Kesimpulan kita pada hari ini ialah kita perlu menjaga adab sebelum masuk ke tanda. Lepas tu apa yang dapat kita belajar hari ini? Maksud istinja, hukum istinja, cara menggunakan alat-alat istinja, kepentingan istinja. Lagi cara macam mana kita nak beristinja dan adab qada hajat. Saya harap kamu semua dapat ilmu dan pengetahuan yang berguna lah pada kelas ini. Okey.
Nak, okey, seterusnya. Nak habis dah? Nak balik dah? Masih balik lagi? Okey, kelas. Okey, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, bangun. Ketua. Sutra Al-Baqiyah.